Takkan nak pokai balik, takkan nak miskin semula. Asal bulan puasa je nak buat bisnes air balang. Asal bulan puasa je nak jual kuih raya. Asal bulan puasa je nak jual baju raya. Penat tau nak bancuh air lagi, nak uli tepung lagi, nak bawa barang ke sana ke sini lagi, nak kena keluarkan modal besar lagi. Habis bulan puasa, habis raya, pokai balik. Takkan nak pokai balik, takkan nak miskin semula. Bulan puasa, kita ni nak beribadah. Dah tu, nak berniaga apa KLS? Itu je yang kami tahu. KLS nak memperkenalkan satu bisnes ni, dia khalis musim. Tak kisahlah musim raya ke, musim puasa, musim kemarau, musim hujan, tengkujuh, segala musim khalis. Apa bisnes tu KLS? Bisnes ni adalah bisnes room rental. Bisnes ni korang tak payah pakai modal pun boleh buat. Korang boleh buat duit tanpa henti. Sekali buat dapat berkali-kali. Sebab tu KLS cakap dia khalis musim. Apa kata you all bagi peluang datang kelas belajar dulu. KLS nak ajar dari zero kepada hero. You all tak ada apa-apa ilmu, you tak ada rumah lagi, tak beli rumah lagi pun boleh buat. Tanpa modal lagi. Yang penting you datang ke kelas, okay? Klik learn more, register terus. Tak sampai pun RM50, okay? Kita jumpa dalam kelas. Bulan puasa ni tau, sekarang tau. Klik sekarang. Tak payah tunggu lagi. Ini bisnes yang tak ada musim. Okay? Jumpa anda di sana.